Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Vivo V60 Lite 5G, smartphone yang cantik dan premium tapi ada durability yang ekstrim. Vivo V60 Lite ni datang dengan SGS Fast-Star Drop Resistant dan Military Grade Certification. Maksudnya, dia memang dah confirm melalui lab test yang sangat ganas lah. Ada bukan sekadar claim yang smartphone ni tahan lasak, tak. Dia dah buat lab test pada smartphone ni. Okey, sekarang kita nak buat dia punya ujian ketahanan smartphone ni. Tapi kita mulakan dengan yang ringan-ringan dulu lah, jatuh daripada meja. Ini common issue untuk semua orang. Kadang-kadang terkelamsi. So, kita try. 3, 2, 1. Okey. Nampak? Masih lagi survive. Okey, sekarang ujian yang kedua, lebih ekstrim sikit. Ketinggian dalam 2 meter. So, kita nak check lah. Okey, tengok kat sini, skrin dia terbuka. Masih lagi berfungsi dengan baik. Okey. 3, 2, 1. Woo! Okey. Wow. Masih lagi survive. Tengok ni, Vivo V60 Lite memang kuat gila. Okey, ujian yang ketiga pula. Kita nak buat drop test dekat tangga. Okey. 3, 2, 1. Adakah dia selamat? Jom kita lihat. Bismillah. Ui! Selamat lagi! Okey, ini adalah ujian yang terakhir, ujian yang paling ekstrim. Kita nak lenyek dia menggunakan kereta. So, kita akan lenyek tayar depan dan juga tayar belakang. Alright. Kita letak sini smartphone dia. Let's go. So, ready. Bismillah. Ui, rasa lenyekkan tu. Oh, bunyi dia marvelous. Okey, kita tekan P dulu. Kita lock dulu. Lock pula. Aduh. Okey. Ready? Apa akan jadi kat smartphone ni? Nampak ni, ni ada kesan tayar. Dah kita tengok. Okey, tengok belakang dulu. Oh, dia ada tercalar sikit. Mungkin kena batu kat dalam tayar tu. Untuk belakang pula, 3, 2, 1. Wow. Masih lagi survive. Vivo V60 Lite memang padu gila. Nampak tak? Dengan shield glass Vivo V60 Lite ni memang tough gila. Dengan semua ujian tu, Vivo V60 Lite ni masih boleh survive. So that's why bagi gelaran pada smartphone ni ialah non-stop fun. Dia memang masukkanlah yang fun tu tak mudah stop walaupun macam-macam dah berlaku pada smartphone ni. Baiklah, nak sentuh sikit tentang design smartphone ni. Kalau tengok pada design kamera dia, dia hadir dengan modul kamera yang transparent. Dan pada design kamera juga, dia jenis yang vertical lens. Dia punya layout ni memang nampak sangat clean. Dan dia punya design smartphone ni juga tak nampak serabut. Dia minimalis lah. Kemudian kalau kita nak pegang smartphone ni untuk layan gaming ataupun nak layan movie, dia memang rasa sangat selesa dan best sebab dia punya body ni adalah body yang boxy serta display dia jenis yang slim. Dia hadir dengan slim flat screen design lah. Design yang flat macam ni memang idaman semua orang. Kalau anda suka layan gaming, smartphone ni dicipta untuk non-stop fun juga. Yang mana dia punya performance ni menggunakan chipset daripada Dimensity 7360 Turbo plus 12GB RAM. Dia punya RAM ni siap boleh tambah sebanyak 12GB lagi. Dan dia juga ada storage sebesar 512GB. Confirm akan rasa smooth dan steady je untuk kita layan gaming ataupun untuk multitasking yang banyak lah pada smartphone ni. Untuk bateri pula besar gila. Dia ada 6500 mAh Blue Volt bateri serta pengecasan sepantas 90W. Jadi dia punya bateri ni tahan lama dan juga ada pengecasan yang laju. Untuk display dia pula berukuran 6.77 inci AMOLED
flat 120Hz refresh rate serta 3000 nits brightness. So, dia ada display yang mewah, display dia cukup vibrant, warna yang pekat serta kalau nak guna kat outdoor pun memang tak ada masalah. Tambah pula dengan dual stereo speaker serta dia punya volume ni boleh cecah sehingga 400% of volume. Dia punya bunyi ni memang kuat lah. Memang best kalau kita nak layan movie ataupun nak main game pada smartphone ni. Bunyi dia memang berdentum. Jadi bukan setakat tahan jatuh, tapi ada juga perlindungan air. Smartphone ni dia boleh tahan hujan yang lebat sampai 12 jam. Dan dia punya display juga kita boleh guna walaupun dengan tangan yang basah. Dia juga ada fungsi yang menarik yang dinamakan sebagai One Tap Water Ejection. So, kalau smartphone ni rendam dalam air, kita bolehlah gunakan features ni untuk buang air dengan satu tap je. Walaupun dia ada perlindungan air yang kuat, tapi dengan adanya One Tap Water Ejection ni, lagi selamatlah, lagi secure dan lagi cepat air tu keluar daripada kita punya part ni, speaker contohnya. Kesimpulan dia, Vivo V60 Lite 5G ni bukan sekadar smartphone yang cantik, dia tahan lasak, ada design premium dan performance yang memang sesuai untuk gaming serta entertainment. Dan untuk harga jualan dia menarik juga, bermula daripada RM1,399 bagi 8GB RAM, 256GB untuk internal storage dan juga RM1,799 bagi 12GB RAM, 512GB internal storage. Tapi kalau nak dapatkan harga yang lebih murah, kenalah pre-order smartphone ni untuk dapatkan hadiah yang menarik serta diskaun untuk beli smartphone ni. Dan smartphone ni juga dah available sekarang ni dekat semua Vivo Concept Store, Vivo Official Online Store dan juga e-commerce partner. So, kalau anda semua tengah cari sebuah smartphone yang cantik, lagi warna pink ni, kemudian ada smartphone yang tahan lasak, smartphone yang ada bateri yang besar, pengecasan yang laju, kamera yang cantik, Vivo V60 Lite ni lah jawapan dia. So guys, nampaknya saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.